Kita menarik ni Datuk. Ha. Bukan Allah senyum. Tak. Kan. Apa ni siapa nama malam tengok salak orang sangat. Oh, jadi apa ni Rapet nak cabar nah. Lawak. Masuk jing wan tak berani Rapet. Lepas tu nak sembang dengan maksud dengan pula. Okey, tak apa. Kita penuhi permintaan siapa nama? Kita penuhi permintaan Rapet bin Jantan. Jangan lari. Hang kata apa? Oh, sediakan tempat kita lawan Street Fighter. Kalau lawan Street Fighter boleh di luar. Tapi hampa punya mi kotak aku tak percaya. Sebab apa? Hampa bila kalau hampa cepat koyak. Lepas tu hampa report balai kata hampa. Jadi dengan dengan cara hampa cakap aku. Okey, tak apa. On. Aku Datuk Naha hampa 4 orang dah lari. Jangan lari walaupun seorang. Setuju tak Datuk? Setuju. Pasal dia yang cakap, dia yang panggil. Yang panggil Rapet bukan aku yang saja tambah. Ingat ni, aku nak cerita hampa 3, aku seorang pun boleh tak lah. Jadi Rapet nasihat seorang-seorang aku pun boleh tak. Bukan kata aku nak sembang besar. Tapi dengan untuk memenuhi hasrat murni tu. Hasrat murni Datuk. Untuk memenuhi hasrat murni Rapet bin Jantan. Saya tunaikanlah permintaan beliau untuk fight dengan Naha. Tak apa. Hang dengan Naha dalam satu ring dengan kami. Hang dengan Naha Datuk dengan Haji Kamarudin. Aku dengan Nasir dengan Rapet bin Jantan dalam satu ring. Problem. Lepas tu tibailah lagu mana pun ikut suka lah kan. Datuk lagi tiba-tiba Datuk tibai Kamarudin dah tengok tak larat ke boleh lah nak tibai. Mana rasa Datuk rasa nak tibai Nasir ke apa ke. Tapi selalunya lah kan Datuk kan, puak-puak yang makan duit lendiak ni bukan berani sembang je depan perempuan. Kata gampang aku dah penuhi hasrat Rapet bin Jantan. Salak macam hero, salak macam gangster. Tapi teriak. Pakai baju rimau pun teriak Datuk. Macam mana tu? Ada ingat kalau dia pakai G-string lagi teriak ni si Rapet bin Jantan ni. Apa nak jadi dengan Rapet? Datuk anak mampu janggut bumbu hitam. Kalau hang bumbu satu kepala hang hitam pun hang tetap tua umur 60. Si puteri tu tetap umur 18 terus duduk berlaku tengah lah. Kan? Tak nak tengok. Nak tengok komen. Doktor ayah lah dengan bini dia rasa-rasa normal pun ada. Semula tu. Pamat tu ke?